Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ika Azlan Channel. Menu kali ni saya nak masak ikan tenggiri, masak asam cuka. Okey, saya dah siap siang ikan ni. Saya dah potong, dah cuci. Lepas tu ikan ni nak kena goreng tau. Kita nak goreng dulu nanti dengan kunyit garam. Selain tu ada bahan-bahan dia punya aksesori dia. Untuk tumis, bawang merah kecil, ada 4-5 biji. Bawang putih 3-4 biji. Saya potong macam ni je. Potong pipih macam ni. Lepas tu ni biji sawi. Lepas tu ini halia potong panjang-panjang. Sayur dia timun tak ada. Lupa saya nak beli semalam kat pasar raya. Saya gunakan tomato, cili besar hiris panjang, cili api sikit. Lepas tu untuk masam guna air asam jawa. Lepas tu letak garam. Lepas tu gaulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bedak-bedakkan dia dulu. Okey, siap untuk bahagian ni. Jom kita masak. Bahan semua dah siap. Bahan penting, kan ikan masak asam cuka. Jadi kita kena ada cuka makan. Jangan cuka getah. Lain jadi ni nanti. Tak payah banyak-banyak. 2 sudu cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan masak. Kita gorengkan ikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni dah garing. Korang angkat. Lepas tu minyak. Minyak ni kena kurangkan tau. Jangan guna minyak tu banyak-banyak. Jangan. Baik, minyak ni saya dah kurangkan. Lepas tu korang boleh masukkan, saya nak masukkan bawang. Bismillah. Bawang merah kecil, bawang putih, halia. Bagi dia layu. So ni biji sawi. Ni saya dah bilas. Tu dia lekat-lekat tu. Dan air asam jawa. Bismillah. Masukkan air untuk kuah yang korang nak cair ke, nak masam ke. Okey, sambil-sambil dia tunggu dia didih tu, saya nak masukkan garam sikit. Lepas tu saya nak letak gula sikit. Gula ni is up to you lah. Nak letak ke, tak nak letak ke. Saya letak sikit sebab nak balancekan masam Masam kita letak air asam jawa tadi kan. Lepas tu masukkan cuka dalam 2 sudu makan. 1 2. Okey. Lepas tu masukkan ikan. Bismillah. Tomato ke, korang nak masukkan timun ke, cili ke, apa-apa saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masakan dah siap guys. Semua perasa semua dah cukup masam, dah cukup lah. Dia punya saya nak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi dah cukup masak. Ini kalau demam ni, ini menu yang korang boleh masakkan untuk keluarga korang lah. Alhamdulillah, menu saya untuk kali ini dah siap. Korang kalau tak ada ikan ni, korang boleh guna ikan tenggiri. Ikan merah, ikan tuna, ikan tongkol, ikan kerisi, ikan apa lagi? Macam-macam ikan kita boleh memasak asam ni. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Subscribe, like, share, komen. Terima kasih support Ika Azlan Channel. Tak best tak share. InsyaAllah video-video yang best saya akan kongsikan dengan korang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.